Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. Apa khabar? Alhamdulillah. InsyaAllah pagi ini kita akan tadabbur satu ayat daripada surah Al-An'am, ayat 141. Dan siapa yang ada mushaf boleh buka muka surat 146. 146 An'am 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala tanamannya dan yang tidak menjala, dan pohon-pohon tamar, kurma dan tanaman-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya, dan buah zaitun dan delima rumman yang bersamaan warnanya atau daunnya dan tidak bersamaan rasanya, manakala dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari memetik atau menuainya, dan janganlah kamu melampau pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. Sadaqallahul azim. Dan kena dengan tema kita, petang semalam kita menikmati rumman, buah delima, dan juga sepanjang perjalanan hampir ke hotel kita ni, kita melalui kebun-kebun yang lapang, adanya tiang-tiang dan juga tali kawat untuk menjalannya pokok-pokok anggur, tapi anggur tak ada lah. Dan juga buah delima yang kita lihat dan bergambar di tempat makan kebab semalam, dua kali episod kebab, dan menikmati gambar rumman dan menikmati petang semalam. Dan pagi ini kita tadabbur tentang rumman, dan di dalam Al-Quran terdapat 3 tempat menyebut tentang rumman. 2 daripada 3 itu dalam surah Al-An'am ayat 99 dan 141 yang kita baca tadi, manakala satu lagi di dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Kita silakan Al-Fadhil Abu Anas. Cerita pengalaman lah sini dengan Jordan mana beza? Sini dengan Jordan, permintaan khusus pengalaman di Jordan dia. Kedua-duanya masalah negara yang kurang air, tentang kurangnya air, tetapi bagaimana ada persoalan pada kalangan jemaah, kata tak cukup air, laut pun tak banyak, sungai pun tak banyak, tapi macam mana subur ni, kita kena balik pada surah Al-Waqi'ah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Adakah kamu rasa kamu yang menanamnya, sedangkan Allah juga menanam dan yang menumbuhkannya? Kan berapa ramai orang beli benih yang baik daripada Fama, daripada Mardi, tapi bila tanam tak jadi-jadi, tinggal logo Mardi saja. Maka Allah SWT yang mengizinkan tanahnya subur, tanahnya elok dan menghasilkan hasil yang baik. Dan bila kita tengok tentang, bila kata tak ada air, saya teringat di Jordan dulu, bila tak cukup air, mereka minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan yang menyediakan air, Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah musim menuai, selepas musim semua tu, dia gemburkan tanah, dah bajak tanah, dah cangkul tanah, kemudian air kat mana? Air minta dengan Allah. Bila sembahyang Jumaat, hari ni Jumaat, teringat peristiwa pernah sekali iklan sebelum khutbah Jumaat, dia pesan pada semua jangan balik dulu. Lepas solat Jumaat kita ada solat sunat istisqa.
Dalam solat sunat istisqa tu selesai, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, belum sempat turun tangan, hujan turun selebat-lebatnya dan sejuk muka bumi di tempat di Mu'tah lah, tempat saya tu di Mu'tah. Sebab tu bila lapang tu tengok macam di Mu'tah lah, dengan gandumnya dan juga buah-buahan lain. Dan bila dah subuh begitu, dah letak benih dan tunggu satu tempoh, sekali lagi buat solat, minta hujan, dan Allah yang maha baik itu, Allah bagi pada hamba-hamba yang memerlukannya. Sebab tu nanti ada perkataan yaumah hasadih, kesan daripada kerjasama dan bantuan Allah Ta'ala tu, Allah tuntut kepada kamu, keuntungan yang kamu dapat tu untuk dizakatkan kepada penerimanya, insya-Allah. Dan silakan Al-Fadil wa Anas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Ahsan selaku imam pembuka tazkirah dan pembicara dalam rihlah Uzbekistan bersama dengan ummah dan syukran, ketua-ketua rombongan, ahli-ahli rombongan, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat yang mubarak 14 hari bulan 11 23 Jumadal Ula 47, kita berada di bumi Ardu bumi yang penuh dengan sejarah, yang panggil bumi Al-Bukhara. Jadi orang pelik, kenapa Bukhara? Kan bukan Imam Bukhari. Lagi mana? Bukhara ke Bukhari? Tak boleh jawab molek. Hadiah ada hari ni. Rumah dah sediakan hadiah sempena dengan pagi Jumaat. Tafsir surah Kahfi ada, tafsir surah Jadah ada. Nak mana jawab molek. Bukhara ke Bukhari? Bukhara. Kalau Bukhari itu apa? Nama nasi. Nama nasi. Bukhari nama nasi. Bukhara. Bukhara. Dia Arab ni mudah ya. Kalau Malaysia, dia jadi Malizi. Malizi maknanya orang ni orang Malizi. Negara Malaysia. Bukhara jadi Bukhari. Mudahlah. Saya bahas ke Bukhara, kita nak bahas ke ayat kita hari ini. Jadi Alhamdulillah, oleh kerana masa kita sangat terhad, tuan-tuan boleh teruskan dengan zikir pagi yang telah kita ijazahkan tu. Jangan tak baca zikir tu. Di mana dalam Ustaz Ihsan sebut tadi, dalam ayat Al-Quran Allah SWT letakkan 3 ayat yang menyebut tentang rumman. Oleh kerana kita dimasukkan dalam jadual minum air rumman ni. Rumman tu buah apa? Buah delima dia. Buah delima ni Melayu panggil buah delima juga tak? Kena jadi Arab lah rumman. Pomegranate. Orang putih sebut pomegranate lah. Yang penting buah delima. Buah delima. Jadi dalam Quran Allah telah sebut 3 kali. Lipa wa fil ayat, jadi 3 kali Tuhan sebut. Tengok ayat yang pertama tadi kita baca dalam surah mana ayat kita baca tadi? An'am. Surah Al-An'am ayat 141 ya? Ya. Sebelum dia tu ada satu ayat lagi, ayat 99. Buka Quran tu. Mari kita baca, kita tengok ayat. Kita pakai sudah dengan ayat ni ya, kita tak ada masa kita ringkas hari ni, dia tak bagi panjang. Sebab dia tahu kita nak makan. Dia tahu kita nak makan, dia orang lain pun nak makan juga. Dia rahmat di antara rahmat yang anda sebut malam. Yang pertama sekali, bila dia tuan hotel izinkan kita solat berjamaah di situ, Allah ada nikmat. Kita nak tulis dalam rihlah jejak ni, tak berani, takut tak ada tempat. Yang kedua, kita dapat juga sepatah 2 tazkirah, nasihat, perbincangan supaya tuan-tuan berjalan hari ni dalam penuh dengan nikmat dan berjalan dalam keadaan kita mencari rahmat. 2, nikmat dan rahmat. Jadi dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut, cuba tengok ayat 99. 99 dia kata apa? Huwallazi anzala minas sama'i ma'. Allah Ta'ala yang turunkan air dari langit. Dia mari dari langit air. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'.
Kami keluarkan tumbuh-tumbuhan daripada segala perkara. Jadi tumbuh-tumbuhan dia mari daripada air. Sumber manusia ni air. Adalah sumber air ni besar. Sumber air yang pertama sekali duduk di mana? Duduk di sungai. Sungai. Laut ada air tapi bukan untuk tanaman. Ini beza air. Air laut dengan air sungai itu berbeza. Kemudian air mata air. Ma'us sama, air hujan. Jadi kuasa air ni, kuasa yang paling kuat, Allah Ta'ala sebut kata, kami jadikan semua benda itu daripada air. Tapi siapa yang memegang? Pemegang kunci air duduk di mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi yunazzilu ya'lamul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghais. Allah Ta'ala sebut dalam 5 perkara itu, yunazzilul ghais, dia yang turunkan hujan. Innallaha huwa al-musa. Jadi Allah Ta'ala turunkan hujan, air. Fa akhrajna minhu khadira. Kami keluarkan tanam-tanaman yang hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Jadi cuba tengok ayat 99. Ayat apa? Kita tahu apa nak buat sini. Habban mutarakiba. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluar daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir buah yang bergugus-gugus. Buah apa bergugus? Anggur. Dan dari pohon-pohon tamar, itu khas. Dari mayang-mayangnya kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik. Dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima. Ini maknanya kita buah delima ni buah dalam Quran. 3 kali Tuhan sebut. Mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Mutasyabihan yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya. Kadang-kadang rupa sama, bentuk lebih kurang, tapi rasa dia lain-lain. Kemudian di akhirnya Allah kata apa? Unzuru ila samarihi iza asmar. Ini tajuk kita pagi ini. Unzuru ila samarihi iza asmar. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika masaknya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi orang yang beriman. Tengok dalam ayat yang pertama, surah ayat 99, Allah Ta'ala suruh tengok. Tuhan suruh tengok ni, suruh selfie saja ke? Lepas selfie, kita ni ada 2 mazhab. Dia panggil mazhab selfie wasapi. Betul tak? Sudah selfie, masuk WhatsApp. Itu yang selfie salap. Selfie wasapi tu. Tidak sudah selfie WhatsApp dah. Habis anak tak ada tu gambar lagi siapa dah. Mana tengok makan buah anggur dah mak. Jadi kan. Nah, bergambar dengan pokok anggur besar bahasa segar dah kita. Cuma kita terlupa yang terakhir, unzuru ila samarihi iza asmara, mu tengok kepada buah dia bila dia berbuah. Maknanya perhatikan, sebab dia berjalan sikit-sikit nak boleh ke besar tu. Kemudian bila besar pula kita buka buah dia pula tersusun rapi. Siapa dia susun buah tu? Molek yang teratur tak? Jadi dia ni di antara pokok buah yang Allah suruh tengok dalam Quran. Dia satu lagi yang pelik juga, yang disebut satu surah dalam Quran, suratul Nahli. Apa dia suratul Nahli? Lebah. Sarai lebah dengan pokok, dengan buah kurma, buah delima ada dekat-dekat. Susunan. Baru nampak rasa. Pasal itulah mari duk ikhlas. Madu ada ni asli tak asli. Sahabat kita pergi ambil tak lalai panas, dia kata asli sebab ada tanda umur. Dibantah oleh seorang lagi. Dia kata semua boleh buat berlaku atas dunia. Kita kat lebak khilaf tak siapa. Awak nak minum madu, maka kita pun Abu Anas kata itu sajalah salah satu-satunya madu yang dibenarkan. Hak lain jangan cari penyakit. Balik sorang jawab dia. Bermadu yang dibenarkan itu je lah. Baik. Kita pergi ayat yang kedua. Mana ayat kedua? Wa fil ayati tsaliyah, ayat yang pertama Allah suruh tengok. Unzuru ila samarihi, memperhati pada buah dia. Ayat yang kedua Allah Ta'ala suruh ya'muruna bil akli. Tuhan suruh makan. Yang pertama tengok. Perhati tengok ayat surah Al-An'am ayat 141 yang Ustaz Aisyah baca tadi.
wa huwa allazi ansha'a jannatin, Allah Ta'ala yang ciptakan, menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjala. Tengok, dia panggil ma'rusyat, kebun yang menjala. Macam pokok, berapa dia pokok berjala ni? Pokok labu, anggur, pokok anggur, pokok labu. Sini pula labu musim dia ni. Apa menu dia? Labu lah kau. nak labu habis. Kita pun nak suruh jemaah semangat makan labu, tak hadis labu. Kan cerita Anas radhiyallahu anhu, dia ikut Nabi SAW pergi, ada orang jamuan, sahabat tu buat makan labu. Kemudian Anas kata, aku tengok Nabi SAW duduk ambil, duduk ikut, duduk kutik labu atas pinggan tu. Lepas pada tu, uhibbud duba, aku pun jadi sayang ke labu. Macam mana kita nak sayang ke labu? Makan. Ha? Gosok. Gosok labu, jangan duduk gosok lah. Tak, besar-besar. Mungkin hari ni kita akan jumpa pokok-pokok labu yang besar-besar. Jadi bukan untuk gosok, labu tu untuk dimakan. Nah, itu dia panggil ma'rusyat. Mana ayat? Huwa alladhi ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat, dan yang tidak menjalar. Tak menjalar tu pokok-pokok semati lah. Wan nakhla waz zar'a, dan buah pokok tamar, pokok kurma, dan tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan isinya. Wazar mukhtalifan ukuluhu, lain rasa dia. Buah sama, keluar daripada bumi yang sama, air pun sama, tapi tak sama. Apa dia? Pisang abu, pisang naka. Pisang macam ni tak? Buah daripada pokok yang sama, daripada bumi yang sama, daripada hujan yang sama, tapi tak sama. Tak usah kata apa lah. Tengok anak kita ya. Berapa orang anak ada? Tanya orang berani-berani, orang menakut-nakut tak sama. Baru? Baru sebelah orang. Siapa lagi? Anak ramai sini. Siapa nak? Ada usia 10. Lagi? Oh, enggak lah. Berapa? Siapa? Tak tak. Tak banyak. Berapa? Tak sampai 2 digit lagi. Kita nak 10 kata. 10. Tak saya ngaku dah hari ni. 10 orang tak sama. Padahal air sama, ladang sama. Segi jauh lah. Masa tu Tuhan kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu tengok dirimu sendiri, tak sedut mikir orang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah dia panggil pokok ni sebenarnya melambangkan kepada kita juga. Tengok. Di ayat yang 141 Tuhan tak suruh tengok dah. Kalau tengok saja buah ni jadi tak jadi. Patutlah kita kalau pergi majlis kenduri ke orang jemput kita kan, susah. Sebab dia buat kuih banyak, tak makan tak boleh pahala pula. Tak ada tengok makanan pahala, makan baru boleh pahala. Sebab itulah anak Abu Anas buat satu kaedah, jaga hati lebih baik daripada jaga body. Jaga hati lebih baik daripada jaga body. Kita pergi tuan rumah buat satu meja banyak. Oh, saya dah kenyang, saya dah diet dah. Tak usah marilah sini. Oh, susah kau kan. Nyesal pergi rumah orang apa dah. Pergi rumah orang tak nak makan, tak usah mari. Susahlah gitu. Jadi kita kata jaga hati tuan rumah tu. Saya dah, alhamdulillah, saya dah test semua ni, kuih awak ni. Dia buat 10 sebiji, kita makan, akhirnya 10 biji. Itu aku sebiji kalau kena sepenggan tak kau. Tapi itulah dipanggil jaga hati lebih baik daripada jaga body. Sehingga kan Nabi SAW membenarkan orang puasa sunat boleh buka puasa. Sebab nak jaga hati tu baru rumah. Ini setengah orang ni dak tawaduk lebih sangat. Lebih doa tawaduk. Saya puasa, saya makan dah. Rasa dah sikit tu rumah buat. Malah itulah dia orang kata ustaz ni payah nak diet. Jadi diet yang paling baik yang saya ambil keto. Mazhab al-keto ni jadi. Sebab dia boleh makan segala benda kecuali nasi. Tak nasi ya tak makan banyak dah. Baik, yang penting ayat kedua Allah Taala kata wa kulu min samarihi iza asmara, memakan. Tapi ingat wa atu haqqahu yauma hasadihi. Jangan lupa bayar zakat. Ada buah-buahan tanaman tu kena zakat. Macam buah kurma, buah anggur, dia biasa kena zakat ni, dia boleh buat fitrah. Boleh bayar fitrah. Sebab tu Nabi sebut sa'an min tamrin. Satu gantang daripada tamar. Wa sa'an min zabib, daripada zabib. Dia anggur tak boleh buat, tak ada. Dia jadi zabib tu baru dia jadi
Dia cakap jadi kismis tu sebab zabib tu dia boleh simpan. Anggur tak tahan. Kemudian wala tusrifu. Tengok ayat yang kedua tu saya kata mu jangan melampau, nak makanlah tapi sikit-sikit. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak suka kepada orang yang membazir, yang boros, yang tak jaga makan. Jadi dua ayat ini 99 dengan ayat 41 ni min suratil an'am. Allah Taala sebut dua buah di sini, zaitun war rumman. Zaitun dan rumman. Zaitun pun termasuk dalam buah yang boleh disimpan juga. Allahu Akbar. Jadi sebab apa dia kata dua buah ni, zaitun dengan nakhil dengan boleh benda yang boleh sifat dia boleh mengenyang, menjadi makanan orang Arab. Dan satu lagi ayat kita tak baca tanda surah Ar-Rahman ayat 68, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Tengok ayat Ar-Rahman 68, Allah Taala sebut fihi ma fakihatun, di dalam mananya syurga tu ada buah. Nakhlun buah kurma pun ada, rumman pun ada. Anda tengok waktu kita duk baca bab makanan dalam syurga ni, ada makcik mari tanya. Dia kata, "Abu Anas nak tanya sepatah boleh?" Kata boleh. Budu ada kau dalam syurga? Kelantan tu. Allah. Kata sah dah makcik Kelantan. Pernah kan Nabi duk cerita dulu. Orang cerita tentang orang dalam syurga, ada makcik tanya, "Nak dalam syurga boleh?" Nabi kata, "Mu orang Madinah ni." Sebab orang Madinah nanai, orang Mekah tak. Ada itu perbezaan. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Ar-Rahman, fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman, kata di para ulama tadabbur, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata dalam syurga ni nama sama tapi isi tak sama. Sebab itulah kita dalam bab benda-benda gaib ni tak usah duduk mikir banyak. Cuba tuan-tuan tengok ayat-ayat yang menyebut tentang buah-buah yang ada di dalam syurga. Berapa buah ada? Berapa jenis buah ada? Dia kata fawakih mazkuratun fil Quran, buah-buah yang disebut dalam Quran dan sunnah Nabi. Yang pertama at-tamr, nakhil. Allah Taala sebut dalam Quran. Bahkan ada surah An-Nahliyah tu. Baik, nakhil disebut dalam Quran dan pernah Nabi SAW buat bandingan. Nabi kata, cuba tengok sejenis pokok seperti manusia dia. Manfaat dia macam-macam orang, daripada atas dia sampai ke bawah. Sahabat-sahabat duk cari yang ada depan mata Nabi, depan sahabat tu itu Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, aku tahu pokok kurma. Tapi dia tak berani cakap sebab depan dia ada Abu Bakar, ada Umar. Ini adab. Budak-budak tak suka kecek kalau ada orang tua. Dia dulu. Bila balik rumah, dia cerita ke ayah dia. Dia kata, cerita ke ayah dia Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, "Ya abati, aku tahu pokok ni." Umar kata, "Bang tak cakap." Dia kata, adab. Orang tua di depan biar dia jawab, kita belakang-belakang ni tunggu dulu. Tapi dia tak, Umar tak puas hati, mu jawab, tak ada masalah. Nabi tanya ke soalan, bukan nak teka-teki, nak berlawan dengan orang tua. Dia kadang-kadang bila maklumat kita tahu, sebagaimana Sayyidina Umar pernah bawa masuk Ibnu Abbas dalam majlis dia, orang tua marah. Dia kata, "Umar, ramai yang anak budak-budak awal begini, kita pada anak juga tak boleh masuk. Orang ni boleh masuk." Sedap. Umar kata, "Sabar lu." Umar pun tanya soalan. Orang tua tak jawab, Ibnu Abbas jawab. Ni aku masuk budak ni, kalau anak mustahil ni dia tak semestinya budak umur muda tu sama tarah dak juga. Maka dalam Quran ni ada inab, tin, watin, wazaitun. Dia orang masyarakat kita ni dia terkejut dengan zaitun. Watin tak apa sebab manis dia makan. Kena zaitun nanya lah tu. Tak sedap, orang tak biasa makan zaitun tak jadi. Orang tak biasa makan zaitun dia tak jadi. Dia tidak semangat. Baik. Lagi apa lagi? Ar-Rumman. Rumman. Sidr ni satu Sidratul Muntaha tu. Bidara. Buah bidara ada dalam Quran. Lagi buah-buah yang tidak disebut dalam syurga, ada pisang, ada mangga, ada tufah, yang macam-macam. Yang penting
Tak sedut memikir banyaklah kita nak makan buah lagu mana buat. Semalam sahabat kita bila berhenti kedai tempat Roman tu dia duk sibuk. Duk sibuk dengan apa? Dia duk sibuk dengan tengok merit ni mana. Kata tak sedut cek kat kita. Gitu siasat tu ya payah nak boleh makan ni. Siasat ni mari daripada Cina, mari daripada Itali, mari. Tak kata atau buah sini belakang tu apa. Sebab kita juga. Oh makannya taih ni, buah taih, kedai pasar buah taih. Gitu siasat dia made in mana? Mari di India kalau mangga. Kalau buah pisang mari daripada negara mana? Mesir. Negara putih tu. Berapa nama dah? Tak ingat dah buah. Dia tahu makan. Itu kelebihan dia. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi ayat tadabbur kita hari ni ayat yang Allah Taala sebut tentang rumman, dan rumman ni termasuk salah satu daripada buah dalam syurga. Masuk dalam syurga. Cuma Ibnu Abbas kata kalau nama sama pun jangan hidup fikir lagu tu. Buah lagu mana tak tahu. Dan banyak buah-buah kurma ni disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, khususnya hadis akhir zaman, hadis halamat kiamat, di mana pada masa tu dekat nak kiamat ni subur bumi, buah kurma, buah angga ni rumman ni, ingat ada rumman tahu nak tak? Kena sebut delima juga. Buah delima ni besar dia, kulit dia tu boleh buat payung. Besar mana? Mana kalau boleh setakat kepala lutut ni, lama lagi nak kiamat. Yang hidup memang kena ibadat banyak lagi, tak sedut mikir banyak. Kena dakwah lagi sebab waktu tu tak ada masalah. Hayawan-hayawan jadi baik belaka. Budak-budak lagi sekolah tak naik basikal, dia panggil harimau. Mau? Mari. Pegang telinga rimau duk atas kepala, cung atas lagi sekolah. Masa tu budak-budak tak main game dah, gadget tak main, hidup gua dengan ular. Tapi dekat nak kiamat dah tu. Jadi tak ada masalah masa tu. Alamat kiamat. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Insya-Allah ada sebuah buku yang baru. Saya nak turun mari airport tadi tu. Sawang siapa daripada penerbit, tajuk dia Fitnah Dajjal. Insya-Allah kita balik ni kita launching, kita war-warkan buku tu, menarik. Baiklah, untuk kita yang duduk ni komen 7 3 4 boleh. Baiklah para jemaah sekalian, mana ke tempat kita orang bui pemujud dah. Kita pun jangan duduk galik sangatlah. Nabi sebut SAW dalam hadis, ma min muslimin yaghrisu gharsan, tidak ada mana-mana orang Islam yang tanam pokok, au yazra'u zar'an, ataupun dia tanam jenis-jenis pokok, fayakulu minhu tayrun au insan au bahimatin. Pokok kita tu burung mari duk hinggap, burung mari makan, buah dia, ataupun orang budak-budak mari ambil, kita jangan marah. Illa kanahu bi sadaqah, dia jadi sedekah. Hadis dalam Bukhari. Dan dalam salah satu hadis lagi, hadis yang Nabi SAW sebut 7 perkara hidup selepas tuan dia mati. 7 perkara hidup pahala dia selepas tuan dia mati. Salah satu daripadanya Nabi sebut yaghrisu nakhlan, orang yang tanam pokok kurma. Jadi anda duk kaji tengok dalam ilmu hadis, adakah pokok kurma saja yang boleh? Tak. Nak rupanya Nabi nak pokok kurma ni sebab pokok kurma ni pokok yang panjang umur. Jadi kalau kita nak tanam pokok wakaf, kita tanam pokok yang panjang umur. Kalau di Malaysia ni pokok panjang umur pokok apa? Durian lah. Durian. Kelapa. Pokok nyo ni dia punya banding yang cantik yang dibuat oleh arwah ayah saya rahimahullah. Dia kata pokok nyo ni umbuk dia tak tua. Umbuknya, tahu umbuk, pucuk dia tu tak tua. Pokok dia kadang-kadang begini dah kalah, macam kepala naga dah. Dia batai dia tu, umbuk dia hijau. Sebab itulah kita ni di antara bandingnya dianya, kita ni tua setara mana pun, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, 2 tak tua. La yazalu qalbul kabiri syaban, hati orang tua ni tetap muda dengan 2 perkara. Yang pertama, suka ke harta. Yang kedua, panjang angin. Hak ni tak tua ni. Dia orang tua mana pun nak lagi. Ada. Kalau bagi duit tengah waya penuh dia. Tak, suruh makan tak boleh makan dah. Makan aku hidur dah. Ada duit, isyarat tak buah pantat. Ada lagi. Tu dia tadi. Dia panggil dua ni tak tua, iaitu nafsu dia ni tak tua. Kalau tua mati Pasal tu pokok kelapa ni, walaupun dia melelok tak, tapi hijau lagi di pucuk dia. Kita kena hati-hati tuan-tuan, jangan duk main-main. Sebab tu Allah Akbar, cakap banyak pun tak guna dah. Masa sudah habis. Yang pentingnya Nabi SAW larang kita
tebang pokok tanpa sebab, contoh lebih-lebih pokok yang menjadi tempat teduhan orang. Jadi tuan-tuan buatlah. Kalau kita ada ladang, ada kebun, ada apa, tanamlah pokok-pokok buah-buahan. Tapi jangan duk istihar lah kalau orang ambil kat. Mau biar tak usah. Kalau tidak tak ada makan kita. Dia kata apa, haji tu dia wakaf dah. Dia panggil wakaf dah. Jadi kita tak usah duduk main gitu. Tapi kalau orang ambil, kita buat. Ana jumpa seorang pakcik ni baikin sangat dia. Budak-budak dia ambil pokok jambu tu, pokok jambu ke pokok apa. Dia tebal pokok tu. Allah siannya. Atau baikinnya demo. Mana hadis Nabi kata ma min muslimi yaghrisu gharsan. Mana-mana orang yang tanam pokok. Burung pergi hinggap boleh pahala. Manusia berteduh boleh pahala. Ada buah orang makan boleh pahala. Kambing makan daun boleh pahala. Rugi tak rugi langsung. Pergilah tanam pokok mana-mana pun. Dan kita, yang penting kita niatkan kita tanam itu untuk apa? Untuk mendapat apa? Mendapat kelebihan. Baiklah, sebagai penutup, oleh kerana delima ni tak habis lagi cerita, Ustaz Ihsan sedang bersemangat untuk menceritakan fawaidur roman, kelebihan buah Quran roman, walaupun tuan Kedah tak bagi realiti apa-apa dia, tapi dia nak jawab, nak cerita juga. Ya, tak apa. Sudah. Tak ada apa tu. Semua dah menikmatinya. Fawaid dia tengah dahaga, minum, hilang dahaga. Yang mana manis tu rasalah manis, lepas tu bilah pula. Tapi ginilah, apa pun yang kita belanja di sini, kadang-kadang kita agak berkira sikit dengan diri kita. Niatkanlah sedekah kepada pengusaha-pengusaha kecil lah. Dan kita tengok mujahadahnya hidup mereka ni, beli dengan niat sedekah, insya-Allah. Dan rumah ni yang bersebut tu lebih mengetahuinya lah dalam bahagian masing-masing, insya-Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatian, dan insya-Allah jumpa lagi esok untuk kuliah tadabbur. Qul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik.